Ada yang kata bismillah kuat ni dinyatakan tak ada bukti-bukti pemansuhan. Yang dinyatakan oleh sahabat Nabi tadi ni adalah Nabi mulakan bacaan dengan Alhamdulillahirabbil alamin, nak menggambarkan itu bacaan surah Al-Fatihah, bukan membatalkan bacaan basmalah. Nampak? Jadi ini hal-hal dan isu-isu yang dibahaskan secara ilmiah. Ulama dulu tak bergaduh pun bab isu bismillah pelan, bismillah kuat ni. Jadi kita jangan jadikan isu satu isu yang besar, satu isu yang membuatkan kepada membida'ahkan dan sebagainya. Tidak. Syekh Masyhur dia kata mudah saja. Dia kata oleh kerana sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis tentang bacaan bismillah perlahan itu kebanyakannya di Madinah, dan Madinah merupakan tempat terakhir Nabi SAW, maka kita jadikan bacaan basmalah itu sebagai satu bismillah perlahan itu satu benda yang selalu kita baca. Tapi kita tak mau nafikan hadis di Mekah walaupun di Mekah, sebab tidak ada bukti pemansuhan yang jelas. Sebab kaedah dalam nak memansuhkan sesuatu dalam ilmu nasikh mansuh ni dia ada dua. Dia panggil naskhus sarih, naskhu ghair sarih. Pemansuhan yang jelas, satu lagi jelas tu maksud dia disebut. Contoh, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang hampa semua ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Pemansuhan yang sangat jelas. Di sana juga ada pemansuhan yang tak jelas, seperti isu ni. Jadi bila tak jelas, tak boleh wujud di sana penidakan ataupun penolakan yang keterlaluan terhadap perbezaan pendapat. Sebab tak berapa jelas dia punya pemansuhan dah. Maka Syekh Masyhur kata lebih banyak kita lakukan bismillah perlahan, kadang-kadang kita boleh kuatkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan yang paling penting hidup dalam harmoni, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi jawapannya boleh ya. Boleh. InsyaAllah. Okey, setengah ulama percaya berdoa di makam-makam ulama dulu kerana percaya ini mustajab. Betulkah cara ini? Cara ni tak betul. Cara ni tak betul kerana tidak pernah diajar oleh Nabi. Kita tengoklah, saya bagi beberapa hadis Nabi. Nabi sebelum wafat. Satu, Nabi sebelum wafat. Orang mai bertemu dengan Nabi, ziarah Nabi ketika Nabi sakit. Nabi dalam keadaan yang nazak. Apa kata Nabi? Nabi sebut tentang apa? Kata Nabi, la taj'alu qabri masajida. Jangan kamu jadikan kuburku tempat untuk bersalat masjid. Jangan. Qad ahlaka man kana qablakum minal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Telah musnah golongan Yahudi dan Nasrani sebelum daripada kamu akibat daripada mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Sebelum Nabi wafat. Bila kata masjid, masjid tempat buat apa? Buat ibadat kan? Tempat salat, tempat baca doa, tempat baca Quran dan sebagainya. Itu yang Nabi sebut dalam banyak hadis. Dalam hadis Arab Badui kencing dalam masjid. Apa Nabi sebut pada dia? Setelah Nabi cuci kencing dia dengan curahkan air, Nabi kata masjid tempat untuk bersalat, tempat untuk membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, inna syaitan la yadkhulu bil bait allati tuqra'u fiha surah Al-Baqarah. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu tak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Apa maksud Nabi? Nabi hubung kaitkan rumah dengan kubur. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Setan tak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Maksudnya kubur ni tempat baca Quran ke tak? Kubur bukan tempat baca Quran. Tempat baca Quran adalah di rumah. Sebab tu kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti tanah perkuburan, yakni yang sunyi daripada bacaan Al-Quran. Nampak? Ini pesanan Nabi SAW. Walau bagaimanapun perselisihan para ahli ilmu tentang hukum membaca Al-Quran, menghadiahkan bacaan Al-Quran, membaca Al-Quran di perkuburan tu ada di kalangan ahli ilmu, ada di kalangan para ulama. Tetapi dalam isu berdoa di makam para ulama, para ahli ilmu sebagai satu doa yang mustajab seperti berlaku di pulau besar dan hal-hal yang sewaktu dengannya, ada ke tak? Ada di Australia, ada kubur orang pergi doa kat kubur. Ada tak? Kita tak dengar. Tapi benda tu banyak berlaku di Asia. Ni mana ni? Di Yaman,
Ada tempat-tempat tertentu yang berdoa di kubur para wali, para ulama dan sebagainya. Bayangkan lagu ni lah, kalau sahabat Nabi tak ada pun daripada kalangan mereka berdoa di makam Nabi untuk mendapat yang mustajab, apatah lagi kita, apatah lagi orang-orang yang mana kita tak tahu dalam tu betul ke tak dia tu wali. Satu. Kedua, betul ke dia ni ahli syurga ke tidak? Betul ke amalan dia semua diterima? Betul ke dia ni sekian. Kita pun tak tahu tentang dia. Dia pun tak pasti lagi boleh jawab ke tidak semua persoalan yang diajukan kepada dia. Dia pun tak tahu lagi dibawa ke syurga atau ke neraka. Nabi yang dijadikan syurga pun menuntut agar orang tak menjadikan kubur dia sebagai masjid, tempat untuk berdoa, tempat untuk meminta, tempat untuk beribadat. Apa tadi kubur orang lain? Ambil faham yang tu pun dah cukup dah. Simple. Wallahualam. Dan yang terakhir, yang lain ni saya tak sempat nak jawab. Yang sini maaf kalau dari topik. Saya nak tanya pasal solat masbuk. Situasi A, follow imam waktu rakaat kedua. B pula follow imam bila tahiyat dah tahiyat akhir. Yang okey, adakah pahala A dan B dapat sama? Ini gaya account ni. Dia ganjaran pahala dalam solat ditentukan daripada beberapa sudut. Satu, solat tu dilakukan berjamaah atau tidak. Satu. Berjamaah ni daripada takbir yang pertama itu jelas. Banyak di dalam hadis menyatakan kelebihan tentang orang yang dapat takbir yang pertama. Satu. Kedua, kalau dia lewat atas kemaslahatan, atas kemudaratan, Allah tentukan ganjaran pahala dia untuk nak memastikan dia dapat penuh ke sikit ke. Allah Maha Adil dalam menentukan. Kita jangan duk kira hang tu Allah aku ni rugi dah, terlewat. Kalau lewat kita secara tak sengaja, lewat kita secara bukan kita yang cipta, bukan kita yang inginkan, kerana ketidaksengajaan. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Dia tahu rutin harian kita buat solat macam mana. Kalau memang jenis kaki lewat, hang tak boleh buat tak sengaja, memang hang lewat. Nampak? Mai awal ambil daripada takbir yang pertama. Okey? Jadi itu adalah asasnya. Juga ditentukan berdasarkan soft depan lebih baik daripada soft belakang. Itu kaedah cara kita nak tentukan ganjaran pahala. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Cuma berapa banyak pahala, gabungan dia macam mana, itu tak dinyatakan semuanya secara jelas. Tak dinyatakan secara jelas. Dan orang yang macam ni, yang main lambat macam ni, adakah pahala A sama dengan pahala B? Kita wallahu a'lam. Pahala dia sama banyak ke macam mana? Yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung kepada dirinya. Dia main lewat kenapa? Atas alasan apa? Dan hal-hal seperti ini dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan penjelasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di dunia mungkin kita menilai dia ni lambat mai sembahyang, ganjaran pahala dia mungkin boleh sikit. Kita kena ingat bagaimana lelaki yang membunuh 100 orang di dunia, orang dunia pada ketika itu menilai dia ahli apa? Ahli neraka. Bahkan ahli seorang tokoh yang bertemu dengan dia kali pertama, yang menyempurnakan bilangan 100 orang dia bunuh. Pasal apa? Pasal dia keluarkan kenyataan dan fatwa dosa hang ni takkan diampun dah. Betul tak? Logiknya orang pada ketika tu kata hang ni ahli neraka, bunuh sampai 100 orang. Tapi di sisi Allah, hanya kerana datang keinginan nak bertaubat, nak mencari kebenaran, mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ampunkan semua dosa dia. Jadi penilaian tu, nilaian mata manusia tak sama dengan nilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Nilaian Allah Maha Adil. Sebab tu Islam letak cantik dah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya mampumu. Masalahnya kita duk nilai orang macam kita. Orang tu mungkin dia ada sakit pinggang. Orang tu mungkin dia ada pening kepala, migraine. Orang tu mungkin dia ada gastrik. Mungkin dia ada penyakit macam-macam. Kita tak tahu. Jadi menyebabkan kelewatan, menyebabkan kesusahan, kita nilai dia. Oh, ni. Tapi Allah nilai dengan nilaian yang sangat adil. Jadi saya kira cukup di situ dulu. Sahabat sekalian, ni ada satu ni last. Dia tanya di sini, Ustaz, kalau atheist adalah orang yang tak percayakan Tuhan dan theist adalah orang yang percayakan Tuhan, agnostik pula orang yang kepercayaannya berada di tengah-tengah, bagaimana kita nak approach golongan-golongan seperti ini? Yang ni kena tanya Ustaz Husaini. Jadi nak approach macam mana?
approach dia macam ni je lah. Kita kembali kepada firman Allah satu yang simple, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nanti ni Ustaz boleh apa kena bagi tahu kat audience kan. Okey, program. Wajadilhum billati hi ahsan. Maksudnya serulah ke jalan Tuhanmu. Kita nak berdakwah, pertama sekali kita kena dakwah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Okey. Bil hikmah, dengan al hikmah. Al hikmah ni ada 3 poin kata Al-Imam Ibnul Qayyim. Juga saya dah ulaskan dulu. Al hikmah pertama sekali maksudnya dengan ilmu. Kita nak bercakap dengan orang macam ni, kita kena ada ilmu, kena ada asas. Okey. Kemudian ilmu, asas ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan petunjuk para sahabat Nabi. Kalau orang ni orang yang tak pakai dalil Quran dan Sunnah, kita kena pakai yang kedua, al-hikmah, iaitu kebijaksanaan. Pertama ilmu, kedua kebijaksanaan, bijaksana kita. Bagaimana cara kita nak cakap dengan dia? Kita kena tengok keadaan dia, kita kena tengok status dia, kita kena tengok semua tentang dia. Bijaksana untuk kita menentukan. Ketiga, kena sabar dalam mendekati dia. Kemudian setelah selesai al-hikmah, pergi ke peringkat mau'izah al-hasanah. Mau'izah ni nasihat-nasihat yang baik. Kita tengok kesesuaian untuk kita bercakap perkataan-perkataan yang baik. Berikan kepada dia kelebihan-kelebihan beramal contohnya. Kemudian berikan dia perkara-perkara yang mudah tentang Islam. Ini start ni baru nak kena hantar dah dari satu dah jamak qasar. Mampu dia. Tengok benda-benda. Nak contoh, minta maaf saya sebut, minta maaf. Macam berlaku di Kuala Lumpur, sahabat saya sendiri bertemu dengan seorang orang yang nak masuk Islam. Sahabat saya bawa dia ni pergi ke satu masjid dalam negeri tertentu, jumpa dengan Tok Imam saya nak peluk Islam. Dia tu masa tu pun dia tak tahu sebenarnya nak peluk Islam ni boleh sebut dah lah. Sebut je lah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cukup. Okey. Jadi dia bawa jumpa Tok Imam ni, Tok Imam ni sampai minta maaf, Tok Imam ni tanya, sunat lagi? Bersunat tak lagi? Ini dah umur 38 tahun. Yang hampir tanya hak tu dulu buat apa? Kawan nak main nak peluk Islam. Boleh tu imam tu suruh hang balik bersunat dulu. La haula la quwata illa billah. Ini dia tak faham kaedah nak komunikasi. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa keperluan yang perlu dia sampaikan terlebih dahulu. Yang paling penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tangkap hak tu dulu. Bagi nampak macam dia ikhlas sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau main macam tu kira ikhlas nak sebut dah tu. Nak sebut dah tu. Bagi sebutkan cepat-cepat. Jangan kita lewatkan dia. Kemudian wajadilhum billatihi ahsan. Kalau nak berjidal dengan mereka, orang yang macam ni tak percaya Tuhan. Tak percaya Tuhan. Ataupun ada yang percaya Tuhan tapi percaya Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun orang yang berada di tengah-tengah, boleh belakang semua agama. Nampak? Kalau orang yang macam ni berjidal, kita boleh berjidal, berdebat dengan mereka. Tapi berdebat dengan cara yang baik, bukan menampakkan bahawasanya Islam ini agama yang ganas, kira nak salahkan mereka. Sebab tu sahabat-sahabat sekalian, benda-benda macam ni perlu kepada orang-orang yang selalu berkomunikasi dengan mereka. Ada kepakarannya orang selalu bermain dengan ataupun berhujah dengan kitab Injil, yang tahu membandingkan dan sebagainya. Jadi mereka ni orang yang Allah berikan kepada mereka kemampuan. Bukan semua orang boleh buat macam tu. Bukan semua orang. Sebab kita nak bercakap dengan orang tak percaya Tuhan, cakap pasal Quran, nak cakap pasal dalil, Allah sebut dalam Al-Quran 1, 2, 3, 4. Payah macam ni. Kita tengok hikmah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mendidik mendidik Ibrahim. Dia mendidik Ibrahim dengan apa? Bulan, bintang, matahari. Tengok bulan, tengok matahari. Matahari lebih besar. Hadza akbar. Dia tengok matahari, langit lebih besar daripada bulan. Tengok tenggelam. Mana boleh Tuhan aku tinggalkan aku? Maknanya harus kita menggunakan ciptaan di alam ini untuk berhujah, untuk berdebat dengan orang yang tak percaya akan Islam. Boleh. Tapi dia kena ada kepakaran lah. Kita doktor nak bercakap pasal sains, pasal ni, pasal embrio tak embrio. Lah ustaz dia tak kaji hadis itu boleh lah nak pergi cakap bab tu. Bahagian kedoktoran kena pakar dia cakap tu berkenaan dengan ciptaan makhluk macam mana. Tengok dari sudut saintifiknya. Bagaimana boleh wujud? Mungkin itu tugasan kalian. Jadi gabungan kalian, bila dia start nak terima, okey aku boleh terima. Apa? Baru mai jumpa ustaz. Ustaz nak bagi dalil apa kat dia? Kami ada Holy Quran. Ini kitab kami. Kitab kami ni ada ni, kena percaya pada kitab ni. Sekian. Ustaz pula terang memainkan peranan dia. Ini bukan seorang tu semua buat, kau ni semua. Tak boleh.
dia memerlukan kepada kolaborasi, perlukan kepada kesepaduan untuk kita memastikan agama ini terus sampai dengan cara yang bijaksana, bukan dengan cara yang tak cerdik. Wallahu a'lam. Okeylah, jadi saya cukup dulu setakat tu sahabat-sahabat sekalian untuk pertemuan kita pada malam ni. Cuma di sini ada program saya datang ke sini ada program diaturkan oleh sahabat-sahabat kita. Program besok kita ada kursus Smart Salat. Kursus Smart Salat, ada seminar pemikiran Al-Imam Syafi'i, ada bengkel pemulihan akidah, daurah hadis dan beberapa lagi program yang saya kira bermanfaat, mudah-mudahan insya-Allah untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, berkongsi pendapat dan pandangan dalam isu-isu ibadat, dalam isu-isu akidah, dalam isu-isu akhlak. Jadi saya berharap sahabat-sahabat sekalian boleh bersama-sama dengan saya dan juga kawan-kawan kita yang lain untuk bersama-sama dalam program sepanjang berapa hari sampai 17 hari bulan. Sampai 17 hari bulan. Di sini ada daripada 8 hari bulan sampai ke 10. Saya rasa jadual ni dah dibagikan dah kot. Dah disebarkan Alif Jadi tak apalah, nanti apa-apa pun saudara Alif yang akan ataupun saudara ni Muhaimin minta maaf, saudara Muhaimin yang akan memberikan penjelasan tentang susunan jadual ini secara detail kepada sahabat-sahabat sekalian. Cuma kita nak buat program ilmu, majlis ilmu. Jadi bila kita buat majlis ilmu ni, kita mengharapkan yang datang, kita nak menuntut ilmu, kita nak memperluaskan dan memperbanyakkan ilmu kita. Bukan kita mai bertujuan nak duduk dan nak cari kesilapan dan kesalahan, mai kita nak bertengkar, nak berjidal dan sebagainya, tidak. Sebab kita adakan secara agresif, kita cadangkan hadis 40 Imam Nawawi, 40 hadis yang menyentuh tentang prinsip-prinsip dasar-dasar Islam. Kita nak perhabis dalam masa secara ringkas. Dalam masa beberapa hari saya di sini ni, sehari satu kelas kita ambil 5 hadis. Setidaknya kita boleh habis dalam masa 8 hari, 8 daurah, 8 kelas daurah hadis ni kita boleh habis dalam 42 hadis. Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita akan ulaskan secara ringkas bagi kita dapat gambaran umum dulu. Mungkin nanti kalian ada mana-mana ustaz yang boleh mengulas secara lebih detail. Asas dah ada, dah tahu dah apa dia kitab hadis 40. Jangan duduk dengar kat kampung aja. Maksudnya bukan kita kata hadis 40 orang duk cerita dulu. Tak, ni kita dah mengaji, kita mengaji di sini. Okay, begitu juga tentang sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi SAW daripada takbir hingga ke salam, kita akan buat perbincangan. Begitu juga kita akan bahaskan pemikiran dan juga pemikiran Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i. Kita nak bahaskan Imam Syafi'i yang kita kenal, siapa dia. Akan mendapatkan biodata dia, gambaran umum tentang dia, kemudian bagaimana cara dia berfikir tentang agama, bagaimana cara dia beragama, bagaimana cara dia mengistimatkan hukum dan sebagainya. Begitu juga tentang program pemurnian sirah, pertelingkahan para sahabat Nabi yang merupakan sejarah perpecahan ummah, disebut oleh Imam juga Al-Imam Abdullah ibn Mubarak tentang bila berlakunya fitnah tu ulama bahaskan. Fitnah tu di zaman bila? Ada kata di zaman Uthman, pembunuhan, kerana terhasil daripada situ pecahan kelompok dalam Islam, keluarnya Syiah, keluarnya Khawarij, keluarnya fulan, yang mana kesemua kelompok ni membawa ideologi mereka sampai kepada hari ini. Ideologi mereka masih ada walaupun dengan nama yang pelbagai. Lah ni tak pakai dah Khawarij Edilit, dia tak pakai lagu tu, tapi dia membawa ideologi dan doktrin. Doktrin ini yang menyebabkan berlaku perpecahan, doktrin ini yang menyebabkan berlaku perbalahan. Nak faham dia, faham pasal apa sahabat Nabi berselisih dan apa penyelesaian yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, dan apa sikap ahli sunnah ketika mana sahabat Nabi berpecah, dan apa sikap ahli bid'ah ketika sahabat Nabi berpecah. Sikap ahli bid'ah itulah yang ada dan kekal sampai ke hari ini, ke merata-rata pergi mereka membawa isu, membawa hal yang sama berlaku di zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi saya kira di situ dulu sahabat-sahabat sekalian. Moga-moga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat pada malam ini, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana. Jadi terlebih kurang saya bergurau, saya mohon maaf. Kita bertemu besok insya-Allah Gyoba. Besok pukul 9.30 pagi di lagi entah cerita lah lagi. Okey.
Ana tangguh di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.